So guys, depan saya ni Bopi Liao Historical Block. Okay, so basically bangunan-bangunan ni bangunan lama tau, sejak zaman dinasti Qing. So during the penjajahan Jepun, lepas tu the early days of Republic of Taiwan lah. Okay, so dulu ni considered the first commercial district dia. So dia masih preserve lah bangunan-bangunan lama ni sebagai peringatan. Okay, so ada yang dah digunakan sebagai kedai, museum. Alright.第二个让手机定位，第三个转角度转到，啊，这样子看出来在哪里？啊，啊 ，OK， 下面一个是什么？是码的有没有？先让椅子找好位置，再让手机找好位置，然后再转手机。前面的，这边来，同学有个观念哈，平面它其实没有逼距离哦，人像一段人像一个人一样，对不对？没有逼距离更不会有后面被模糊啊，都是平面的，全部平面全部是清楚的。人像模式是会让背景，那里有背景，然后就是一个平面墙而已啊，所以你一般用人像都一样。